Hai Ols, mari kita melihat di mana taman mini kaktus kita hari ini begitu comel, cantik dan tersusun rapi. Walau macam mana pun kita tidak boleh menafikan di lahan kecil ataupun di halaman yang kecil sesuai sangat untuk tumbuhan gurun ini, iaitu tumbuhan kaktus ni. Tumbuhan kaktus ni macam tumbuhan gurun lah. Berbagai-bagai jenis kaktus di sini dipamerkan, disusun dengan cantik, dengan rapi. Tapi di dalam penyusunan kaktus-kaktus mini ni pun kena ada kreativitinya. Kaktus-kaktus ni adalah tumbuhan gurun yang memang suka terdedah kepada cahaya terus. Cahaya matahari dan macam kita di Asia, lebih lagi di Malaysia yang bukan 4 musim, tapi di tempat kita ni adalah tidak ada musim. Di Malaysia tidak ada musim. Jadi tidak ada musim salju, tak ada musim gugur, tak ada musim bunga. Jadi kita satu musim sahaja. Musim panas, ada sekali-sekala musim hujan. Tapi di Malaysia ni adalah musim hujannya kerap terjadi sebab dia monsun kan. Jadi yang kaktus ni sesuai tumbuh di kawasan gurun yang tidak begitu lembap dan tidak begitu banyak hujan turun. Jadi di Malaysia ni kita sesuaikan tanaman kaktus mini kaktus ni dengan mereka boleh hidup cantik, nampak cantik kan. Tidak adalah yang tak mati, tipulah kan. Jadi banyak juga yang mati, tapi mereka kita kena belajar memahami tumbuhan gurun ini, media apa yang dia sesuai, medium tanam macam mana yang sesuai untuk kaktus gurun ni, bunga gurun ni. Jadi kita memerlukan orang kata pengetahuan yang tinggi untuk menyesuaikan pokok-pokok gurun ini di Malaysia lah khususnya. Jadi alhamdulillah kebanyakannya menjadi daripada percubaan demi percubaan. Dia menjadi dan alhamdulillah macam inilah hasilnya. Jadi kita pun boleh membiakkan dan membesarkan tumbuhan gurun ini dengan baiknya lah kan. Dengan jayanya, dengan berpandukan apa orang kata kisah hidup, apapun latar belakang ataupun story lah, kaktus ni asal dari mana dan apa, kita kena memahami apa yang dia mahu. Contohnya, dia tidak boleh tak ada cahaya matahari. Dia memang perlukan cahaya matahari yang terus direct, walaupun ada kadang-kadang sekulen pun begitu. Tapi sekulen kalau dah sesuai di tempat kita ni, dia dah adaptasi, dia boleh hidup terus di bawah cahaya matahari. Tapi dengan syarat ni yang paling utama ialah medium tanam. Medium tanam kaktus ni kena poros. Sebab di Malaysia ni kerap hujan. Jadi kita kena pastikan medium tanam yang poros untuk mereka terus hidup. Tapi kadang-kadang kita suka juga dengan air. Kalau kering sangat pun dong macam keriput gitu kan. Tapi musuh utama kaktus ni adalah hama-hama, teritip dan serangga-serangga halus macam semut-semut dalam tanah tu kan. Jadi mereka juga perlukan pembajaan dan memberi racun serangga. Nampak? Di mana pun mereka hidup, mereka boleh hidup. Ikut tata cara kita menyusun dan yang penting sekali adalah medium tanam dan kena cahaya matahari dan jangan terlampau rajin nak menyiramnya. Menyiram kaktus ni tengok keadaan. Kalau cuaca panas, bolehlah seminggu sekali. Ataupun kita tengok dulu medium tanah dia betul-betul kering, baru kita siram. Mereka tak boleh juga tak kita siram, nanti mereka akan kecut macam tu. Dan kita hiaskan mereka dengan cantik-cantik macam ni kan. Comel kan. Tengok dia yang kaktus astro kaktus, macam-macam jenis lah kaktus di sini. Alhamdulillah kita ada koleksi kaktus.